Menunjukkan tak ada ni semua ni. Kalau ada, mesti dia pegang ni. Mesti dia royak. Kita tak saya bai'ah sebab apa? Ni, Nabi dah kata dah. Lepas pada 30 tahun tak boleh harap. Pemerintah tak betul berlaku. Jadi pemerintah Islam sekat 30 tahun. Tak betul. Lepas pada tu tak betul. Zalim. Bahkan dia sumpah lagu tu. Nah, itu dua orang. Lepas tu sekian sahabat, ramai lagi orang lain tu duduk agak. Oh, semua bai'ah berlaku. Okay? Dia orang panggil Amul Jamaah tahun itu. Lepas tu kalaulah hadis ni mereka tahu, mesti mereka hujah dah, buat hujah dah ni. Tapi tak ada siapa. Safina sendiri pun tak ada. Ini menunjukkan bahawa hadis ini palsu. Itu caranya. Yang seterusnya, dari segi kaedah dirayah, kalau kita pakai hak ni, maknanya apa dia? Nabi SAW gagal. Sebab sistem khilafah ni hanya berjaya. Mana saya? Sayyidina Umar ya tidak kena bunuhnya. Sayyidina Umar kena bunuh, Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh belakang. Menunjukkan rakyat tak suka. Kalau tidak tahu, siapa bunuh? Tak secara lah hak bunuh Sayyidina Umar atau orang kafir. Padanya rakyat hak bukan Islam tak suka dengan dia. Di mana keadilannya? Orang boleh pertikaian situ. Sayyidina Ali, perang saudara. Gapo dia contohnya? Hak kamu, Nabi SAW aku idah ni, sahabat 10 ni, itu pun tak berjaya nak menegakkan sistem Islam. Kamu lagilah akhir zaman ni. Itu akibat dia. Akibat terbesar tu. Tak sedut bercita-cita lah nak menegakkan sistem khilafah, tak akan berjaya. Sebab sistem khilafah ni 30 tahunnya. Lepas pada tu tak betul. Tak sedut rakyat lah pemerintah Islam lagu mana pun tak betul berlaku. Adakah lagu tu? Lepas tu ulama orang terima ni. Di zaman, di kalangan Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz kan, Suhu kan, tu apa terima pula tu. Dan lepas pada 30 tahun kan juga. Lepas tu daripada keluarga Bani Umayyah juga, raja lah. Apa yang kata adil pula tu. Hak tu tidak khilafah ala minhajin nubuwah. Semua pula kata hak tu khilafah ala minhajin nubuwah pula. Apa? Kalau pakai hak ni tak boleh lah sekat 30 tahun. Menunjukkan tak boleh pakai. Tu kaedahnya. Kalau kita pakai cara ni kan, logik agama ni. Kalau kita pakai hak ni tak ada hak ni, Khulafaur Rasyidun, dia kata dia pegang ni lah. Padahal tak ada sebut Khulafaur Rasyidun pun hak 30 tahun ni. Tak ada sebut. Tapi Khulafaur Rasyidun sekat 4 je. Jadi Sayyidina Hasan tidak Khulafaur Rasyidun. Umar bin Abdul Aziz tidak Khulafaur Rasyidun. Muawiyah tidak Khulafaur Rasyidun. Tak boleh pakai adalah hak ni. Sedangkan mereka tu semua dilantik, dipilih oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tu Tuhan kata, ulaika humur rasyidun. Takkanlah orang yang pilih tu rasyidun, orang yang dipilih tidak rasyidun. Takkan lagu tu. Kaedah mana tu ambil? Tak boleh nak lawan dengan Quran tu hak ni. Dalam Quran tu sebut sahabat itu ar-rasyidun. Takkanlah orang yang dipilih oleh sahabat tu tidak rasyidun. Tak pernah sabah tu. Canggah dengan Quran. Canggah dengan hadis-hadis yang lain. Nabi SAW kata, la yazalu hadha ad-din azizan ila 12 khalifah. Agama ini akan terus kuat sampai 12 khalifah. Dalam Muslim, dalam Bukhari ada sebut. Akan kuat tu dia. Mana kuat tu sampai 12 khalifah, sampai 12. Bukan 4 orang. Menunjukkan Islam ni kuat, semua boleh jadi contoh. Siapa selamat tu? Tak apalah. Kalau kita nak bincang tu, dia kena suku pula tu. Kita nak sepintas lalu saja sebenarnya. Cuba tengok lagi. Kaedah yang ke-37. Hadis-hadis yang mengandungi celaan terhadap anak-anak atau generasi kemudian, seperti dapat dilihat di dalam hadis-hadis di bawah ini. Iaitu maksudnya, andai kata seseorang memelihara anak anjing selepas tahun 160 Hijrah, maka itu terlebih baik baginya daripada memelihara anak kandungnya sendiri. Apalah. Tengok. Dia nak suruh gapo ni? Dia nak suruh orang Islam tak nikah. Bila tak nikah biar ramah hak kafir, hak jahat. Senanglah. Itulah maksudnya. Kalau tidak maksud dia, Nabi SAW kata lagu lain, suruh menikah. Suruh menikah. Fa inni mubahum bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi suruh menikah, suruh banyak anak. Kita kalau pakai hak ni, lagu mana? Lepas pada tu sekali lagi, Allah tidak memerlukan anak yang dilahirkan selepas tahun 900 Hijrah.
Inilah kejayaan Adam ni. Lepas pada tu yang ke-38, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu. Ni puak-puak mata ni, puak-puak jual mata ni sedaplah ni. Seperti permata akik dan lain-lain. Dan kegunaan dan khasiatnya. Kalau ada sebut. Maksudnya, pakailah cincin dengan permata zabarjad kerana ia mudah. Tiada sebarang kesukaran padanya. Selagi itu, pakailah cincin dengan permata zamrud kerana ia menjauhkan kefakiran. Mana tak sesak kalau pakai zamrud. Kau belaka lah ni. Tak ada sarabuk. Tak ada sarabuk. P5 tak sebut sini. Mata delima tak sebut sini. Ni rekah ni banyak lagi ada tu. Hak delima pun ada. Hak delima pun ada. Hak akik pun ada. Cuma kita tak sebut lah rekah. Banyak pun sarabuk tak ada. Tak ada betul. Karuk semua ni. Boleh popok jual mata sedap popok dia. Jadi duduk percaya jadi supaya macam orang kafir pula duduk percaya ke mata ni kayu kokar tu, kayu kokar. Tak ada. Tak ada. Oh, lo ni jangan. Semua tak ada. Hak jenis mata tak ada. Tak ada ayat lah. Sebab tu kalau kita tahu kaedah ni kan, ada, tolak. Tahu kaedah ni. Tak payah tengok sana, tak payah tengok perawi. Perawi tu hijau orang lain. Padahal ni je sebenarnya. Yang ke-39, hadis-hadis yang menyebutkan tentang peperangan Badar, peperangan dengan golongan jin. Seperti Sayyidina Ali telah berperang dengan jin dalam telaga di Badar. Tak ada. Hak ni pun panjang ni cerita ni, dongeng macam-macam ni. Panjang, satu butir buk ni. Masya-Allah. Cerita ni bukan main ni. Ni kulara ya. Hadis-hadis yang memperihalkan keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah kelahiran baginda, kebanyakannya adalah dusta. Mana? Banyaklah. Mak Nabi mengandung tak serah sebab mengandung. Tak ada sahih tu. Lepas tu bila beranak tu dia tengok tu, cerah nampak sampai kepada istana Kisra. Tak ada. Adalah cerita penglipur lara, cerita tu ada. Cahaya tu daripada dahi tu. Tak ada. Suruh bubuh nama Muhammad nanti beranak ni. Jibril tak ada. Lepas tu apabila itu ni pakar azimat ni. Pakar azimat ni. Ada riwayat Ibnu Ishaq pakar azimat. Puak-puak azimat sedap benar buat hujah. Tak ada. Dia ada masalah nak. Tak ada. Hak ni panjang lebar. Maulana Sulaiman Nadwi Shibli Nu'mani dalam kitab Siratun Nabi jilid ketiga, dia bahas sosok. Bapa tidak sahih. Bapa maudhu. Siapa dia perawi dia? Dalam jilid ketiga. Kita tidak sebut sini panjang sebab tu dia kena suku pula tu. Kalau nak bahas tu saja kan. Kita buat satu. Kalau nak bahas tu lah panjanglah ceritanya. Ni macam ni. Doa pada api tu tak ada. Tak ada juga. Tak ada. Maknanya sebanyak mana yang tersebar dengan meluas di kalangan kita ni kan, benda yang tidak ada asasnya. Tak ada asas. Seperti cerita pandit. Tapi orang-orang yang sebar benda ni, kalau kita kata gitu dia marah. Nak bela siapa? Kita nak bela Nabi ke nak bela siapa? Yang marah tu apa? Orang tu royak betul. Ni ulama-ulama ni bicara ni. Ulama-ulama tu siapa? Imam Ahmad, Imam hak besar-besar, hak maklum tu lah. Dia betul. Duduk kata benda ni tak betul. Lepas tu kita ambil mana? Tak tahu. Ni misalnya, contohnya. Makcik Wahab bin Zam'ah berkata, kami sering mendengar, muka surat 26 tu kan, nombor 2. Kita ambil nombor 2. Mendengar Aminah bercerita bahawa aku tidak berasa berat mengandungkannya seperti dirasai perempuan-perempuan lain.